Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 2 soalan 6. So tajuk dia adalah fungsi trigonometri. Okay, soalan A ni dia suruh kami buktikan. Okay, so kamu nak mula mana? Saya mula dengan kiri lah. Okay, so cot x per 2 tolak tangent x per 2. Okay, guna definisi bagi cot adalah jadi cos x per 2 per sin x per 2 tolak definisi bagi tan sin x per 2 per cos x per 2. Semua masuk, kami samakan penyebut mereka, dia akan menjadi cos square x per 2 tolak sin square x per 2 per sin x per 2 cos x per 2. Okey, bahagian pengangka tu sebenarnya dia akan menjadi cos x, sebab kamu sudah belajar itu rumus ganda lah. Okey, bawah ni saya cuba ubah sesuaikan jadi 1 per 2 2 sin x per 2 cos x per 2. Semua masuk bahagian penyebut tu dia akan menjadi jadi 2 cos x per jadi sin x. Semua masuk akan jadi 2 cot x. Okey, B1 seterusnya dia suruh kami lakarkan ni. Okey, sebelum tu kami tengok balik persamaan tu. Cot x per 2 tolak tangent x per 2 equal to 2 cot x. Dengan kata lain, cot x per 2 minus 2 cot x sama dengan tangent x per 2. Okey, sekarang y sama dengan cot x per 2 tolak 2 cot x, tapi dia ada modulus lah, tolak 1. Dia akan sama dengan modulus bagi tangent x per 2 tolak 1. Okey, dia nak kami lakar graf ini dalam domain ini. Okey, macam mana kami lakar? Kami step by step lah. Okey, mula-mula kami lakar y sama dengan tangent x per 2 dahulu. Okey, so kamu suat itu kalah sama dengan 180. Okey, sekarang dia b adalah 1 per 2 mak. Okey, 1 per 2. So masuk sekarang dia skala akan jadi 360 darjah. So masuk dari kosong dia 360 darjah, dia hanya ada satu kitaran sahaja. Okey, asimptot dia. Asimptot pun mau asimptot. Okey, asimptot bagi kalau untuk biasalah yang tangent y sama dengan tangent x tu, dia punya asimptot pertama adalah 90 darjah kan. So sini kami 90. So maksud asimptot yang pertama dia adalah 180 darjah. Okey, yang asimptot kedua adalah 270 darjah kan. So bermaksud sini akan jadi 540, tapi ini sudah tak termasuk dalam range ini kan. Okey, so bermaksud kami hanya ada satu asimptot dalam graf yang kami lukis tu. Okey, so sekarang kami lukis y sama dengan tangent x per 2 dahulu. Okey, okey, so dia graf bagi tangent mula-mula naik. Okey, tapi sini ada satu asimptot lah. Ingat dalam ini dia ada hanya satu kitaran saja. Sampai 360. So this one is 180. Sini x, sini y, sini tajuk dia adalah y sama dengan tangent x per 2. Okey, so sekarang kami jadi letak modulus pula. Okey, ini secara rakarannya sebab ada lagi satu lagi. Okey, sekarang mau kami letak modulus pula Okey, so bermaksud selepas meletak modulus kami akan menjadi macam ni. Okey, dan macam ni. 360 180 0 x y. Sini adalah y sama dengan modulus bagi tangent x per 2. Ada lagi final step dia mau tolak 1. Okey, so bermaksud final graph dia akan menjadi negative 1. Okey, so bermaksud dia akan menjadi begini, something like this. Okay, then something like this. So bermaksud sini okay, so yang bawah tu, yang last tu saya lukis tak berapa smooth Okay, so sini 360 180 0 y x.
So sini tajuk Y sama dengan model sebagai tangent X per 2 minus 1. Okay. Okay. So B2. Dia cakap di ada titik penyelesaian diperoleh jika Y sama M dilakukan pada paksi-paksi yang sama di itu. Dengan keadaan M-nya pemalah. Dia suruh kami nyatakan julat nilai M. Okay. So dari sini kamu nampak graf tangent ni dia punya julat lah. Okay. Julat adalah Y lebih besar atau sama dengan -1 kan. Okay. So bermaksud kalau ni Y dia kecil daripada -1, dia tiada titik persilangan lah. So bermaksud M julat nilai bagi M adalah M lebih kecil daripada -1.